Assalamualaikum. Hari ini kita nak makan 4 jenis yogurt dan 4 jenis jenama. Seperti apa rasa dia Jom kita buka satu-satu. Masih sejuk. Sebenarnya saya baru keluarkan dari peti ais. Okey, kita dah buka. Tengok ni korang. Macam biasalah sebelum kita makan ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka sampai habis. Ikan dulu. Kita makan sikit. Sebelum kita makan tu kita makan sikit lah. Untuk atas dia pun kita turunkan. Okey. Suapan pertama. Rasa dia masam-masam sikit dan sedap. Macam ni berisi blueberry. Dia ada potong kecil-kecil lah blueberry dia. Ni. Ada kecil-kecil tu. Tak nampak nampak tak? Nampak kan? Kita makan satu lagi. Okey, stop dululah. Kita pergi yang marigold, strawberry. Okay. Buka sikit. Sudu dia lagi besar. Sudu dia lagi besar. Buka. Ni dia yogurt kedua kita. Kita buka semua dululah. Banyak ni yogurt atas dia ni. Buka. Okey. Rasa macam ni rasa strawberry ya. Yogurt ni sama je masam-masam. Tapi perisa dia lain-lain. Makan lagi lah. Ambil strawberry dia sikit. Saya rasa nanti kita sambung balik yang ni. Okey. Kita tutup dulu. Belum kita yang yogurt seterusnya ni, saya nak cakap sikit. Yogurt ni sedap dan korang boleh cuba yang nak cuba tu. Baru kita pergi yang seterusnya. Okey. Ni jenama lettuce dan perisa mangga. Susah sikit. Okey. Sebelum
sebelum kita makan ni, kita garuk-garuk dulu lah. Dah semua mangga dia ada tak merata-rata tempat. Okey. Sekarang masanya kita rasa. Dari yang ni masam dia apa tu tak banyak sangat lah. Banyaknya rasa mangga dia. Saya sarankan korang patut cuba yang ni. Latest perisa mangga ni. Okey, kita stop dulu. Kita tutupkan dia dulu. Okey, yang terakhir sekali. Ini jenama fern leaf. Dan perisa dia campuran blueberry dengan apa ni? Berry ya. Dan ada blackcurrant. Tu. Blackcurrant tu. Okey, tanpa lama-lama lagi. Jom kita buka yang terakhir ni. Sama juga dengan pihak kalsium tu yang buat hari tu, fern leaf juga. Okey, tanpa lama-lama lagi, jom kita rasa. Sedap. Saya rasa nak habiskan semua. Tapi takut perut penuh pula. Tak apalah, nanti lah kita makan. Okey, pada pandangan saya, perisa apa yang sedap tu? Mestilah mangga. Sebab saya suka mangga, semua orang suka mangga. Ini saya bagi 10/10, 9/10. Dan dua-dua ni 8/10. Okey, korang. Kita habiskan semua. Sebelum kita habiskan semua ni, kita tamatkan dululah. Okey, sekian dulu untuk video kita makan yogurt hari ni. Dan kita bertemu lagi di next video. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan kalau nak komen, bolehlah komen. Nak buat konten apa-apa ke, boleh komen dan subscribe. Okey, bye-bye.